Dekat Langkawi Kedah, ada satu legenda yang paling orang takut. Nama dia Masuri. Dulu, Masuri ni isteri kepada seorang pahlawan Melayu. Satu hari, suami Masuri kena hantar pergi perang lawan Siam. Dia terpaksa tinggal seorang diri dekat rumah. Semasa ketiadaan suami, Masuri difitnah oleh orang kampung kerana tuduh curang berbuat maksiat dengan seorang penyair dari Aceh. Akhirnya, Masuri dihukum mati walaupun dia tak bersalah. Sejak tu, sumpah Masuri ganggu orang kampung. Ada orang pernah nampak kelibat Masuri. Dia berambut panjang, bersanggul bunga emas, berbaju kurung hitam dan pakai selendang kuning. Ada satu cerita tahun 2003, seorang penjaga makam Masuri kena ganggu. Dia dengar bunyi tangisan halus dari arah makam. Awalnya dia ingat kucing, tapi bila dia suluh, dia nampak kelibat perempuan timpuh tepi makam pandang bawah sambil menangis. Tahun 2016, ada seorang pelajar universiti datang ambil gambar. Dia dengar bunyi tapak kaki ikut dia dari belakang. Makin lama makin dekat. Bila dia pusing, tak ada sesiapa, cuma ada kesan darah menitis dekat tanah. Kalau kau pergi makam Masuri, terhidu bau wangi tiba-tiba, jangan pernah tegur. Masuri tak suka orang berniat buruk, macam dia masih mencari orang yang fitnah dia.